Selamat datang. Hari ini kita nak bedah siasat, satu topik yang anda kongsikan, satu amalan yang kita mungkin buat beberapa kali setiap hari, tapi jarang sekali kita berhenti dan fikirkan secara mendalam. Wuduk. Anda bekalkan kami satu panduan interaktif yang sangat terperinci. Jadi, misi kita hari ini adalah untuk menggali lebih dalam, melangkaui senarai apa yang perlu dibuat dan cuba faham mengapa ia direka sedemikian rupa. Jom kita mulakan. Saya suka cara anda letakkan misi itu sebab itulah yang menarik tentang wudu kan. Di permukaan, ia nampak macam satu rutin kebersihan biasa. Tapi bila kita gali, kita akan dapati ia sebenarnya satu proses transformasi. Sangat teliti, direka untuk bawa kita dari keadaan ghaflah atau kelalaian duniawi kepada keadaan hudur. Hudur? Maksudnya keadaan hadirnya hati dan fikiran untuk menghadap Tuhan. Tepat sekali. Jadi panduan yang anda kongsi ni, ia bagi kita satu peta jalan yang sempurna. Kita akan mulakan dengan enjin utamanya, kemudian kita lihat macam mana nak naik taraf prestasinya, dan akhir sekali, apa yang boleh buat enjin tu mati di tengah jalan. Okey, satu analogi yang menarik. Mari kita mulakan dengan enjin itu. Panduan ni terus bezakan antara dua istilah, anggota wajib wudu dan rukun wudu. Bagi kebanyakan orang, ia mungkin nampak macam benda yang sama je. Tapi yang saya rasa menarik ialah senarai rukun tu, ia masukkan dua elemen yang langsung tak fizikal, niat dan tertib. Ini macam memberitahu kita dari awal lagi yang keadaan dalaman kita sama penting, kalau bukan lebih penting, daripada basuhan luaran tu sendiri. Betul ke tafsiran saya tu? Tafsiran yang sangat tepat. Dan inilah kunci dia. Kunci untuk buka pemahaman yang lebih mendalam tentang wudu. Anggota wajib, muka, tangan, sebahagian kepala dan kaki, itu komponen fizikal. Ia adalah perkakasan atau hardware dia. Oh, jadi macam perkakasan dia lah ya? Betul. Tapi rukun wuduk pula, ini keseluruhan sistem operasi. Ia ambil perkakasan tu dan berikan dia fungsi. Tanpa niat, rukun yang pertama, basuhan tu hanyalah perbuatan membersihkan kotoran. Sekadar cuci muka macam tu je lah. Ya. Niat adalah switch yang tukar tindakan fizikal tu jadi satu ibadah. Ia detik di mana kita cakap pada diri kita, aku buat ni bukan sebab aku kotor, tapi sebab aku nak sucikan diri untuk berhubung dengan pencipta. Jadi niat tu ibarat kita lancarkan satu aplikasi ibadah dalam minda kita. Panduan ni ada sertakan lafaz niat, sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala, ringkas tapi padat. Tepat sekali. Dan rukun yang satu lagi yang bukan fizikal, macam yang anda sebut tadi, ialah tertib. Urutan. Ini bukan sekadar satu peraturan yang diletak sesuka hati. Ada hikmah psikologi dan rohani di sebaliknya. Ini yang menarik. Cuba fikirkan urutannya. Kita mula dengan muka, pusat identiti kita. Tempat deria penglihatan, bau dan rasa. Kita seolah-olah bersihkan cara kita lihat dan berinteraksi dengan dunia. Okey, masuk akal. Lepas tu kita beralih ke tangan dan lengan. Anggota yang kita guna untuk bekerja, memegang, buat macam-macam. Kita bersihkan hasil usaha kita. Kemudian, kita sapu kepala, tempat letaknya akal dan fikiran. Dan akhir sekali, kita basuh kaki, yang bawa kita ke mana-mana saja. Jadi ia bukan sekadar urutan dari atas ke bawah, ia satu ritual kognitif yang simbolik, satu perjalanan membersihkan diri dari gangguan dunia, bermula dari persepsi, ke perbuatan, ke fikiran, dan akhirnya langkah kita. Macam satu proses reboot mental yang teratur sebelum kita solat. Itulah dia. Tertib mengubah wuduk daripada satu senarai semak kepada satu naratif. Ia proses yang bawa kita perlahan-lahan keluar dari kesibukan dunia dan masuk ke dalam ruang solat yang tenang. Ia ajar kita untuk capai sesuatu yang suci, ada proses dan disiplin yang perlu diikuti. Tak boleh lompat terus ke hujung. Okey, jadi itu asasnya, struktur teras yang tak boleh diubah. Tapi panduan yang anda kongsikan ini jelas tunjukkan yang sekadar cukup syarat minimum tu bukanlah matlamat utama. Ada satu bab keseluruhan tentang amalan sunat dan perkara makruh. Ini seolah-olah satu manual untuk kita naik taraf pengalaman wuduk kita dari standard ke definisi tinggi. Saya suka istilah tu. Definisi tinggi. Kalau rukun tu kerangka kereta, amalan sunat ni ciri-ciri tambahan yang buat pemanduan lebih selesa, lebih bermakna.
Lebih cekap. Ya, lebih cekap. Ia amalan yang diilhamkan dari cara Nabi Muhammad SAW sendiri berwudud. Ia tentang ihsan, kecemerlangan dalam beribadah. Cara kita cakap, aku bukan je nak wuduk kusah, aku nak ia jadi wuduk yang terbaik. Mari kita lihat beberapa contoh dari panduan ni. Ada amalan macam berkumur-kumur dan bersihkan hidung. Secara praktikal, ini memang bagus untuk kebersihan. Tapi dari sudut rohani, ada tak makna yang lebih dalam? Sudah tentu. Berkumur-kumur tu bukan sekadar bersihkan sisa makanan. Ia simbol pembersihan lisan kita. Kata-kata yang kita ucapkan. Pernah tak kita sakitkan hati orang dengan lidah kita? Pernah tak kita cakap bohong? Ia satu peringatan. Peringatan ya? Macam tu juga dengan membersihkan hidung atau istinsyak. Bukan saja bersihkan rongga hidung, tapi secara simbolik, ia tentang bersihkan apa yang kita hidu atau serap dari persekitaran. Gosip, fitnah. Betul, perkara-perkara negatif. Ia satu penyucian deria yang sangat menyeluruh. Dan bila kita gabungkan semua amalan sunat ni, menghadap kiblat, ulang basuhan 3 kali, dan akhir sekali doa, ia betul-betul ubah wuduk jadi satu ritual meditasi yang penuh kesedaran. Doa selepas wuduk tu sendiri sangat kuat kan? Ia bingkai seluruh perbuatan tu dengan pengakuan iman. Seolah-olah mengesahkan balik tujuan kita buat semua ni. Tepat. Dan di sisi lain duit shilling tu, kita ada perkara makruh. Ini bukan dosa, tapi perbuatan yang tidak disukai sebab ia kurangkan kualiti dan pahala wuduk kita. Panduan ini senaraikan beberapa contoh, tapi yang paling menonjol bagi saya ialah membazir air. Ya, yang itu sangat relevan hari ini. Ia bukan sekadar nasihat, ia satu prinsip ekologi yang mendalam. Sememangnya. Ada satu riwayat yang sebut, Nabi Muhammad SAW berwuduk dengan hanya 1 mud air. 1 mud tu, banyak mana? Lebih kurang 600 ke 700 mililiter. Kurang dari sebotol air mineral kecil. Wah, sikitnya. Bayangkan, dalam konteks masyarakat padang pasir di mana air sangat berharga, amalan ni bukan saja rohani, tapi juga satu pelajaran penting dalam kelestarian alam sekitar. Ia ajar kita yang ibadah tak boleh jadi alasan untuk pembaziran. Setiap titisan air tu amanah. Itu satu perspektif yang sangat kuat. Satu lagi perkara makro yang disebut ialah bercakap-cakap. Setengah orang mungkin fikir, apa salahnya borak sekejap? Tapi kalau kita balik pada idea wuduk sebagai reboot mental, ia masuk akal. Bercakap masa wuduk ni macam cuba mulakan semula komputer sambil buka macam-macam aplikasi lain. Ia ganggu proses dan pecahkan tumpuan. Betul. Ia tentang melindungi ruang suci mental yang sedang kita bina. Setiap elemen dalam wuduk, sama ada yang disuruh buat atau dilarang, semua tujuannya nak bantu kita capai keadaan khusyuk yang maksimum sebelum kita berdiri untuk solat. Ia satu latihan tumpuan. Okey, kita dah bincang cara nak bina wuduk dan cara nak sempurnakannya. Sekarang kita sampai ke bahagian yang paling teknikal tapi sangat penting. Senarai semak sebelum penerbangan iaitu syarat sah wuduk dan perkara yang boleh buat lesen penerbangan kita dibatalkan iaitu perkara yang membatalkan wuduk. Analogi yang baik, syarat sah ni adalah prasyarat. Memang tak boleh dirunding. Ia asas yang mesti ada sebelum kita mula wudu. Panduan ni senaraikan dengan jelas, anda mesti seorang Muslim yang berakal, tak berhadas besar, guna air yang betul iaitu air mutlak. Dan yang paling penting, pastikan tak ada apa-apa yang halang air sampai ke kulit. Macam cat kuku, pelekat. Ya, apa-apa yang kalis air. Kalau salah satu syarat ni tak dipenuhi dari awal, maka seluruh proses wudu tu tak sah. Tak kira betapa sempurnanya kita buat rukun dan sunatnya. Jadi, ia tentang pastikan platform kita kukuh sebelum kita mula bina. Dan lepas kita berjaya bina wuduk yang sempurna, macam mana pula nak lindungi dia? Di sinilah datangnya senarai perkara yang membatalkan wuduk. Ada yang agak jelas, macam keluar sesuatu dari saluran depan atau belakang. Tapi ada beberapa perkara dalam senarai itu yang sering timbulkan kekeliruan. Contohnya, isu tidur. Ya, tidur yang tidak tetap punggungnya. Ini satu contoh klasik macam mana undang-undang Islam sangat pentingkan perincian dan sebab di sebalik hukum. Hukumnya bukan tidur membatalkan wuduk. Sebaliknya, ia adalah keadaan tidur yang memungkinkan wuduk terbatal. Okey, ada beza tu. Ada.
Kalau seseorang tidur duduk dengan punggungnya rapat di kerusi atau lantai, kedudukan tu menyukarkan angin untuk keluar tanpa sedar. Jadi wuduknya tak batal. Tapi kalau dia tidur mengiring, meniarap atau bersandar sampai badannya rileks sepenuhnya, ada kemungkinan besar dia akan terkentut tanpa sedar. Jadi untuk berhati-hati, wuduknya dianggap batal. Isu utamanya bukan tidur, tapi kehilangan kawalan diri itu. Itu satu penjelasan yang sangat jelas. Ia tentang kebarangkalian dan prinsip berhati-hati. Sekarang, mari kita sentuh satu lagi perkara yang sering jadi topik hangat. Bersentuhan kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram, tanpa lapik. Setengah orang mungkin lihat ini sebagai peraturan yang terlalu ketat. Apakah prinsip asas di sebalik peraturan ni? Ini soalan yang sangat baik. Sebab ia buka pintu kepada pemahaman tentang kepelbagaian pandangan dalam fiqh Islam. Panduan yang kita bincangkan ni kemungkinan besar merujuk kepada pandangan mazhab Syafi'i, mazhab utama di rantau kita. Menurut mazhab ni, sebarang sentuhan kulit secara langsung antara lelaki dan perempuan ajnabi yang boleh dikahwini akan batalkan wuduk kedua-dua pihak. Tak kira sengaja atau tak, dengan nafsu atau tidak? Ya, tak kira. Ia sangat tegas. Hujah di sebaliknya adalah untuk menutup pintu atau sad az-zariyah kepada sebarang kemungkinan yang boleh ganggu fikiran atau syahwat. Satu langkah pencegahan lah kiranya. Betul, satu langkah pencegahan yang sangat konservatif. Tapi, penting untuk kita tahu, ini bukan satu-satunya pandangan. Ini yang saya nak tahu. Ada tak pandangan lain dalam mazhab lain? Ada. Contohnya, mazhab Hanafi berpendapat sentuhan biasa tak batalkan wuduk, melainkan ia berlaku dalam keadaan berahi atau syahwat. Mazhab Maliki dan Hambali pula letak syarat sentuhan tu mesti diiringi dengan niat untuk berseronok atau merasai kelazatan. Jadi, ada kelonggaran dan perbezaan pendapat di kalangan ulama'. Ini penting untuk diketahui. Ia tunjukkan tujuannya sama, jaga kesucian dan tumpuan untuk solat. Tapi cara nak capai itu mungkin berbeza-beza. Tepat sekali. Ini tunjukkan kekayaan dan dinamisme dalam perbincangan fiqh. Perkara yang sama juga boleh dilihat pada isu lain macam hilang akal sebab pitam, mabuk atau gila. Semua pembatal wuduk ni kongsi satu tema yang sama, kehilangan kesedaran dan kawalan diri. Jadi itu benang merahnya. Ya, wuduk adalah satu keadaan suci yang aktif dan disedari. Bila kesedaran tu hilang, sama ada melalui tidur yang nyenyak, pitam atau sentuhan yang ganggu fokus, maka keadaan suci itu perlu diperbaharui. Jadi, bila kita kumpulkan semua bahagian ni dari niat sampailah ke perkara yang batalkannya, wuduk ni sebenarnya satu sistem yang sangat canggih. Ia bukan sekadar satu ritual. Ia macam satu teknologi rohani yang direka untuk alihkan kesedaran kita dari alam material ke alam spiritual. Itulah rumusan yang paling tepat. Wuduk adalah jambatan. Setiap langkahnya, setiap peraturannya adalah sebahagian dari struktur jambatan tu. Rukun adalah tiang serinya. Sunat pula lampu-lampu yang menerangi dan cantikkan laluan. Perkara makruh pula, papan tanda amaran. Ya, papan tanda amaran untuk tidak bermain-main di tepi jambatan. Dan perkara yang batalkan wuduk adalah tindakan yang boleh runtuhkan jambatan tu, paksa kita patah balik dan bina semula. Semuanya direka untuk pastikan kita selamat sampai ke seberang, iaitu keadaan sedia untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Satu rumusan yang sangat menyeluruh. Perbincangan kita hari ini betul-betul telah buka banyak lapisan makna di sebalik amalan yang sering kita anggap rutin ni. Sekarang, sebagai penutup, saya nak tinggalkan satu persoalan untuk anda renungkan. Keseluruhan perbincangan kita tertumpu pada wuduk guna air. Tapi, seperti yang kita tahu, Islam turut sediakan satu alternatif bila air tiada, iaitu tayamum, penyucian simbolik guna debu tanah yang bersih. Ini timbulkan satu persoalan yang menarik. Kalau matlamat penyucian ini boleh dicapai tanpa setitis pun air, apakah sebenarnya hakikat kesucian yang kita cari dalam wuduk? Adakah ia terkandung dalam sifat pembersih air itu sendiri? Atau adakah ia sebenarnya terletak pada niat, ketaatan dan pergerakan ritual yang kita lakukan untuk menunjukkan penyerahan diri kita kepada Tuhan?